Betul kata hari ni I lebih pilih peace berbanding benda-benda lain. Hidup kita ni kita boleh pilih perjalanan kita macam mana. I lebih tenang, Alhamdulillah, sebab I pilih untuk tu. Sebab daripada sekarang ni nak rasa macam rushing, rasa penat, rasa serabut tu membuatkan I tak sangatlah I sangat drain dan tak produktif. Rasa otak pun macam tak berapa nak proaktif juga. So benda tu bila kita mula notice small change, sampailah bila benda kecil-kecil tu, bila ada perubahan dia akan jadi besar. So apa yang saya cakap, perubahan tu adalah bila perubahan kita nampak yang lebih kepada negatif, kita sedar, kita cepat-cepat sedar, so kita kena cepat fix lah. So bila I sedar yang I'm not the usually me before yang sangatlah aktif, sangatlah orang kata apa, geliga kan. So kat situ I macam notice why. I macam mencarilah punca kenapa. Walaupun di depan kita tahu macam-macam benda yang kita boleh dapat kalau kita betul-betul fokus dan sebagainya, tapi kadang-kadang benda tu pun, walaupun benda tu panas ataupun membuatkan kita bergelora nak capai, tetapi dalam diri kita, itulah kata bila penat dan bila kita rasa drain sangat-sangat, you macam tak cukup nafas tau. You tak cukup nafas. So dekat situ lah kita mula cepat-cepat cari like how kita nak solve, macam mana kita nak kawal diri kita ni, apa masalah sebenarnya. So dekat situ I rasa macam sebelum ni rasa macam tak tenang, macam tidur malam rasa macam fikir lagi, sometimes kadang-kadang I tidur ni sampai berkerut-kerut dahi lagi, macam bila sedar tu kan rasa macam penat sangat. So penat sampai dah tahap macam tu yang rasa macam alamak, this is not the life that I want. Kalau aku macam ni pun tapi mungkin aku dapat sesuatu ke depan, tapi I rasa macam tak bagus, tak sihat untuk kesihatan mental, kesihatan diri lah. Badan pun tak sihat. So I macam janganlah macam tu, I fikir. Sebab tu I kata hari ni I lebih pilih peace berbanding benda-benda lain.